Dia kasar guys. Kasar guys. Ni ikan dia. Gorgon guys. Selamat petang guys. Okey, hari ni pukul 12.56 7 hari bulan 4 2026. Aku ada satu mission hari ni, iaitu misi mencari dan menyelamat ikan haruan yang tenggelam dan akan dipindahkan ke empangan ini, ada kat tepi ni. Jadi mana-mana kawasan yang aku mancing hari ni ada dapat haruan, aku akan tapau bawa balik ke sini. Aku akan lepaskan kat kawasan ni. Jadi sekarang ni aku nak kena pergi kat pondok sekejap, cari guni guys, untuk letak ikan. Kalau ada ikan tu letak dalam guni supaya tak mati. So guys, dah sampai dah dekat lokasi guys. Lokasi tu dekat depan ni. Depan ni. Cuma tak tahu dia punya keadaan air. Adakah keadaan air dia ada laluan dekat tengah tu, boleh casting ataupun tidak, tak tahu. Tapi kalau tengok bekas ni macam ada orang masuk, macam dah ada orang masuk. Jadi perjalanan nak ke sini tadi mengambil masa lebih kurang 25 minit, agak jauh. Sebab jalan dia bukan jalan tar, dia jalan batu dan jalan hutan guys. Kalau kita dapat tengok dekat sini, macam ada bekas-bekas tapak orang lalu lah. Tapi dah lama lah aku rasa. Mungkin ada buat laluan lain, tak tahu. Jadi aku nak kena tengok dulu guys. Jom kita sambung. Mat. Wow, subhanallah. Tak sia-sia guys aku datang. Allahu Akbar. Spot dia, Masya Allah. Subhanallah. Sampai belah-belah atas sana. InsyaAllah guys, ada rezeki pada hari ni. InsyaAllah. Aku kena try dulu sebelah sana kot. Dekat tempat ni, kalau boleh jangan terlalu rapat dekat gigi-gigi air ni. Boleh jarak macam ni jauh. Dan mata kena liar lah guys. Sebab sebenarnya laluan sungai ni dia bersambung dengan sungai yang mempunyai haiwan yang besar tu. So mata kena awas, kena tengok kat bahagian tebing ni. Kita tak tahu. Dan kita kena kenal pasti tapak-tapak kaki yang ada dekat bawah ni. Alright. So geng, dibawakan khas setup daripada EXP Fishing. Right. Rod EXP Firestone 410, 6 kaki, 2 section. Reel EXP Lagera. Yang ni size compact guys. Ratio 7.8. Mainline EXP Emo Color Pro merah 10 LB. Leader EXP Emo Vanguard 15 LB. Dan soft rock EXP Zo guys. Untuk permulaan ni aku nak tengok EXP Zo macam mana. Tapi aku rasa umpan selam dalam okey, macam SP. Tapi aku tak bawa SP guys. Try top water dulu. Sebab kenapa aku beritahu umpan selam dalam, pertamanya sekarang ni tengah hari dah, pukul 1.30. Jadi permukaan air ni dia jadi panas, suhu akan jadi panas, sejuk dekat bahagian bawah. Jadi ikan-ikan pemangsa ni dia jenis akan malas dengan suhu yang panas. So tak apa, pemanasan dulu. Sekejap lagi aku akan tukar kepada umpan yang boleh tenggelam dan menyelam. Aku ada bawa. Dia aku try cast dulu guys, kawasan ni sekitar ni. Tengok ada hasil ke tak. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Saya piezo macam ni. Buat apa action dia tak jadi.
So buat masa sekarang, ikan pemangsa dia akan main dekat bahagian bawah-bawah ni guys. Bawah rumput ni, seorang sana. Dekat open space macam ni dia kurang. Aku baling ni pun disebabkan ini adalah untuk warm up, orang kata. Alright, strike guys. Alhamdulillah. Ui, strike yang pertama. ESP Zo guys. Arwah curut. Tak apa. Curut pun curut lah guys. Sebab ya memang kita punya target nak tapau segala-gala jenis haruan yang ada dalam ni. Jadi aku tak nak membiarkan ikan ni tanpa air ni. Lama sangat takut dia mati sebab lama lagi ni. Jadi aku kan cepat-cepat dapat dia. Bukan buka. Aku kan letak dalam air. Ikan yang pertama guys. Alhamdulillah. Tak nak bunyi, lepas tu kita selam dalam air guys. Strike lagi guys. Menggunakan ESP Zo guys. Tapi aku tak buat pre-record lah guys. Sebabnya nak jimat bateri je guys. Sampai tahap macam ni. Curut je guys, tak besar. Tapi tak apa. Pun aku tapau kak. Sampai tercabut mat Ezo ni. Daripada body dia tercabut daripada hook. Oh, tu. Oh. Strike lagi guys. Aduh, lucut. Lucut guys. Kasar kak. Sedikit kasar lah rasa dia. Okay. Macam mana nak ambil ni? Alhamdulillah guys. Strike guys. Menggunakan EXP Bara guys. Yang ni ada saiz sikit lah. Tu EXP Bara. Benes. Jadilah aku nak backlash. Strike guys. Aduh, lucut. Lucut guys. Halus-halus lah haruan kat sini. Lucut lagi. Allahu Akbar. Halus-halus guys. Dikasar guys. Kasar guys.
god. Mana ni? Aduh. Oh, besar. Sumpah ni besar guys. Ini besar guys. Aduh, off record pula lah. I think 1 kilo ada kot. Allah. Okay, okay. Ui. Besar guys. Ui, besar ni. Sumpah ni besar. Bismillah. Oh my god. Size guys. Sekilo ada ni. Jackpot. Oh, lah, digit ni. So guys, okay. Oh. Tengok tu. Mantap. Ni. Kena ambil gambar guys. Lagi bersambung guys. So guys, sekarang pukul 4:02 guys. Dah tak ada sambaran. Kalau korang tengok belah sana tu, cuaca dah mendung, mungkin nak hujan kot sekejap lagi. Jadi aku dekat tengah-tengah padang rumput ni. Ni spot yang aku mancing. Tak ada sambaran, ada sambaran tapi tak lekat guys. Jadi aku rasa video aku akan sampai kat sini. Aku kena buat penutup dulu. Takut sekejap lagi tak sempat. Hasil aku lebih kurang dalam 3 ekor kot. 3 ekor ke 4 ekor, tak pasti, lupa lah. Cuma aku dapat satu tadi gorgong guys. 1 kilo 2, 1.2 kilo tadi guys. So thanks for watching. Ikan ni kita lepas sini. Paling besar tadi guys. Okay, bye. Good. Good. Get good. Is it good?